beras yang saya paling suka. Dalam BNM ni ada 30 lebih produk. Ya, betul. Produk untuk kereta, pada minyak kereta, untuk menjimatkan petrol pun ada. Macam kan? Ini baju ada. Untuk budak pandai. Macam kan? Tapi yang saya paling suka yang ni. Best one. Best one ni kopi untuk kesihatan. Dia menggunakan kopi Arabica yang mana ianya adalah rendah kafein. Orang migrain tak ada masalah untuk minum ni. Dan ada 3 bahan utama, iaitu pegaga, manggis dan guarana Brazil. Pegaga kita memang dah biasa kat rumah kan. Tapi adakah kita selalu kutip dan makan? Sesekali mungkin lah kan. Tapi kalau dengan ini, baru kita nak minum. Kopi ni memang special, sedap, memberi tenaga, menjaga kesihatan kita, dan dapat manfaat yang ada dalam pegaga, dapat manfaat yang ada dalam manggis. Manggis pun bukan senang jumpa, bukan sentiasa ada manggis. Tapi dengan adanya ni di ruang kita, sentiasa kita ada manggis dan manfaat-manfaat dia kan. Dan Brazil punya guarana tu adalah satu buah yang sangat special. Kerana apa? Kisah dia, asal-usul guarana ni, ada satu budak di lembangan Amazon tu, dia kena batu ular. Dan dia mati. Dia kuburkan. Dari dia kubur dia tu, naik satu pokok. Okey. Okey. Mesti pusing. Loading. Ya. Gangguan sementara. Jangan betulkan diri anda. Dah. Dah bagi habis. Oh, bukan. Oh, dia kenyang kat situ. Okey. Wan dia tahu. Okey, saya dah tahu. Pelan dulu. Pelan. Okey, balik tadi. Salah satu daripada bahan utama dalam kotak best one ni, iaitu kopi ni kan. Salah satunya ialah guarana. Guarana ni asal-usul cerita dia, ada satu budak di lembangan Amazon tu di Brazil kena batu ular. Dan dia mati. Dan ditanamkan. Daripada kubur dia tu naik satu pokok. Pokok ni jenis pokok parasit. Dia menjala. Dan dia membelit di pokok yang besar lah. Sehingga 150 meter. Bukan, 150 kaki ketinggian dia, atau 50 meter. Kalau musim yang tertentu, merah je, macam tu akar hutan tu. Sekarang lah, tapi asal usulnya daripada kita budak tu. Jadi, bila orang sana makan buah tu, dia jadi bertenaga dan dia sihat. Walaupun banyak nyamuk ke, banyak apa ke, walaupun dia tak pakai baju pun, dia tak ada masalah dengan malaria ke apa ke. InsyaAllah dengan guarana tu tadi. Jadi bila kita ada benda ni, kita dapat semua manfaat tu. Siapa yang serang Brazil? Orang Portugis. Portugis serang Brazil. Portugis senang sebab dia ada senapang. Tapi lepas tu ramai orang Portugis mati sebab nyamuk, malaria. Tapi lalas orang Portugis belajar bahawa guarana pun dapat bantu sehingga mereka bawa balik ke negara dia. Dan satu dunia kan dah kenal apa itu guarana. Jadi bila kita ada benda ni, kita minumlah setiap hari. Kalau kita bawa kereta, mengantuk, boleh buka macam ni, boleh terus makan. Tak ada masalah. Kalau ada air mineral, masuk dalam botol, ocak dan kita minum. Satu yang sangat simple, murah. Dan kalau kita nak fikir berniaga lah, siapa tak nak minum kopi? Memang hari-hari orang minum kopi. Orang Malaysia ni, malah orang bukan Malaysia pun memang gila kopi. Kopi atau teh, kan? Ada orang nak minum kopi, kita cadangkan kopi yang special. Bukan sembarang kopi. Kopi yang dapat menjaga kesihatan kita. Apakah nilai kesihatan? Sangat penting. Kalau kita dah sakit, pergi hospital, tahu je lah. Dia tanya, ada insurans? Boleh sediakan 4,000, 5,000?
Tapi insyaAllah, dengan izin Allah, dengan ini kita boleh kekal sihat. Ya. Dari segi jantung, dari buah pinggang, dari segi tenaga luar, dalam, zahir dan batin, insya-Allah. Sama-sama kita minum ini. Dan kita promote ini untuk kemenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Hebat ni. Hebat cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Akan nak nanya apa-apa? Kita kata tak ramai tak boleh buat. Nanti next lah kita akan Okey, buat. baik. Agak nak juga apa? Macam ni. Pengalaman dah seminggu dulu ni. Ada orang minta apa? Saya nak ambil gambar. Ada apa? Apa dah minum apa? Dah minum apa? Belum lagi, tak banyak lagi yang saya Okey, puan. Tak, sebab suami baru cek darah, bawa ambil darah. Jadi Jadi nak tak tahu lagi keputusan dia tu. Oh. Bila dah tahu nanti saya beritahu kan. Okey, baik. Okey. Terima kasih semua. Ini Abang Mahat nak cerita pasal baja. Abang Mahat, ada cerita apa Abang Mahat? Cerita sikit baja. Baja. Baja Joy spray kat pokok kelapa. Mula-mula pokok kelapa tu dah macam lain pula. Lepas Sihat. kita spray tu, cantik balik. Alhamdulillah. Pokok kelapa yang dah besar ke yang kecil? Dia budi ni lah. Dia spray kan dia. Serai pun kita spray dah cantik lah. Cantik juga? Ha. Lepas ni Kilat, balik. jadi batang. tengok balik balik. Okey. Baik, masih. Terima kasih Cik Mahat. Okey, itu saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Din, jangan Terima kasih lupa. semua. Juadah tu ada kat situ. Boleh makan, sama-sama makan.